Seorang pemimpin kanan Parti Pribumi Bersatu Malaysia bergelar Datuk Seri direman selama 6 hari bermula Selasa bagi membantu siasatan mengenai projek tambak laut di Melaka bernilai RM44 juta. Mengutip laporan Sinar Harian, perintah reman sehingga Ahad ini dikeluarkan oleh Magistrat Syarda Syianha Muhammad Sulaiman terhadap suspek berusia 61 tahun itu selepas membenarkan permohonan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Individu yang juga merupakan pengarah sebuah syarikat itu direman bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 16(a)(b) Akta Suruhanjaya Rasuah Malaysia 2009. Terdahulu, lelaki berkenaan tiba di Mahkamah Melaka dengan berpakaian lokap SPRM pada jam 9 pagi dengan menaiki kenderaan khas SPRM. Sumber berkata, suspek ditahan di Pejabat SPRM Melaka pada jam 4.55 petang. Isnin berhubung projek tambakan laut di Kota Laksamana membabitkan nilai itu sejak 5 tahun lepas. Menurut sumber, suspek didakwa menerima rasuah berbentuk harta, membabitkan 4 kenderaan mewah sebagai timbal balik projek berkenaan. Sementara itu, pengarah SPRM Melaka, Adi Supian Syafi, ketika dihubungi mengesahkan tangkapan tersebut.